welcome back kepada YouTube channel kita. So hari ni kita nak review all the limited edition palette yang Belle pernah jual. I mean like tak adalah yang semua, tapi yang paling latest edition lah yang ada dekat Belle. So semua palette-palette ni adalah limited edition dan menjadi dambaan kepada semua kita punya followers jerung-jerung. Kita orang panggil jerung-jerung dekat dalam channel Telegram kita. So nak tahu palette mana satu, jom tengok video Belle sampai habis. So, if you guys didn't know me, my name is Bella. I'm the owner of Love Skin by Bella. So, kita dah ada almost 5,000 reviews dekat semua platform, iaitu dekat Shopee, dekat TikTok dan juga dekat website kita iaitu loveskin.cc. So, kalau korang nak beli barang dekat kita, jangan risau, semuanya 100% authentic. Oh, money back guarantee. Okay. So, kalau nak beli barang kat kita, first of all, you guys boleh pergi dekat Shopee kita iaitu shopee.com.my/loveskin by Bella. Lepas tu, kalau korang nak pergi cari TikTok shop kita pun sama juga, Love Skin by Bella, ataupun boleh pergi dekat website kita loveskin.cc. Sebab kadang-kadang kan ada yang item kita tak semuanya available dekat TikTok shop kita. So better korang pergi check out terus dekat Shopee, sebab Shopee kita banyak dapat confirm voucher daripada Shopee. So make sure korang claim all the vouchers untuk dapatkan penjimatan yang terbaik. Kalau pasti nak tahu, untuk palette-palette ni kan, dia memang sangat limited edition tau, dan menjadi kegilaan pengumpul limited edition makeup dekat pelbagai negara. Tapi good news is Love Skin by Bella berjaya mendapatkan few of this limited edition palette. Jom kita tengok dan review satu-satu palette yang mana satu menjadi kegilaan semua bestie. Okay, untuk palette yang pertama kita ada, tada! This one adalah YSL Couture Face Palette daripada YSL. So yang ni kan memang antara yang menjadi kegilaan orang ramai pada tahun lepas, sebab kita orang berjaya bawa masuk. This palette memang sangat-sangat limited. Masa dia keluar tu dekat Malaysia tu kan, I found out that macam setiap YSL Beauty dekat Malaysia, diorang dapat 10 je stok. So memang diorang berebut teruk sangat. Jadi bila Belle dapat tahu dekat US ada stok, Belle berjaya bawa masuk. Sebab apa tau? Sebab dapat harga yang lagi murah, sebab ada diskaun. Jadi Belle pun berjaya bawa masuk this face palette. Alright, so this face palette kalau nak tahu, dekat Shopee saja kita dah jual lebih daripada 102 palette, lebih daripada 100 palette. Dan tak termasuk dengan TikTok shop tau. Dan harga yang kita orang jual memang sangat-sangat best, sebab kita jual dengan harga 508 sahaja before voucher. So kalau korang nak tahu, mari kita review lebih detail mengenai palette ni. So this adalah Couture Face Palette. Okay, kalau korang nampak dekat belakang ni, okay, dekat ni, one thing about this face palette kan, about dia punya kotak, kalau korang nak tahu kan, dia memang kotak YSL memang datang macam ni, shiny macam ni. Okay, and this is the first face palette from YSL tau. Dia tak pernah keluarkan lagi face palette previously. Ni adalah first face palette diorang. Jadi kalau kita buka dekat dalam ni, macam ni rupa dia. Okay, dia datang dengan 3 blusher dan juga 3 highlighter. So memang sangat-sangat cantik. And yang paling best kan, usually instead of macam Belle suruh customer pergi beli blusher asing-asing, I would suggest them to buy palette ni terus, sebab lagi jimat. Okay, sebab kalau korang bayangkan, kalau korang beli asing-asing, each macam ni dah jatuh 200 lebih. Okay, kalau 200 lebih kali dengan 6 dah berapa dah 1000 lebih dah. So kalau korang beli this face palette, korang dah jimat sangat-sangat banyak, sebab dia ada blusher yang paling famous iaitu nombor 44. As you guys know, nombor 44 memang sangat-sangat famous. Jadi Belle bacakan ada 6 shades dekat dalam ni. Okay, first kita ada dia punya blusher iaitu 93, iaitu Restless Rose. Okay, lepas tu dia ada blusher 44 Nude Lavalerie. I'm not sure if I say it right lah. Okay, lepas tu kita ada 54 Berry Bang. Okay, itu untuk blusher dia. Manakala untuk highlighter dia kita ada 02 Hypnotic Honey, 77 Hallucinating Pink dan juga 22 Bronze Dunes. Okay, so yang ni kan memang sangat-sangat best. Okay, sebab dia bukan setakat sahaja apa tu, dia punya pigmented. Okay, dan customer kita juga bagi tahu tau, dia lagi pigmented daripada palette Hourglass. Okay, cuma apa beza dia dengan palette Hourglass ialah palette Hourglass dia ada press powder, bronzer dan juga blusher. Manakala berbeza dengan yang palette ni, dia ada blusher dan highlighter sahaja. Jadi kalau korang nak tahu apa yang best lagi pasal yang palette ni ialah dia bukan setakat sahaja dia punya packaging tu memang nampak sangat-sangat eksklusif, memang nampak sangat luxury. Kalau korang nampak kan dekat sini kan, oh my god,
YSL punya logo dekat sini memantul-mantul wak. And dia punya ni kan, sponge dia kan, memang nampak luxury, berbaloi lah dengan harga dia. So next palette yang Belle akan review iaitu limited edition, iaitu Charlotte Tilbury Soulmate palette. So this one kan last year dia dah keluar juga, okay, tapi dia keluar iaitu Soulmate yang warna pink dan juga warna peach. So but this year dia keluarkan warna pink, dia masih kekalkan yang warna pink tu sebab last year viral yang warna pink tu. But this year dia tukarkan, instead of peach dia pergi kepada rosewood. And kalau orang tanya Belle kan, Belle, I dah ada dah yang last year, I dah ada yang warna pink, should I get the rosewood? Yes, I would say yes, sebab dia memang sangat-sangat cantik, okay, because last year people went crazy for the pink, orang macam tak suka sangat yang peach. But this year orang yang dah ada pink, ramai pergi kolektor dia pergi beli yang rosewood. Okay, so dekat tangan Belle sekarang ni kita ada rosewood, yang warna pink memang dah habis sold out. Ni dua-dua dah sold out dah for now, okay, tapi jangan risau, ada lagi incoming stock kita, okay. Once available nanti kita akan bagi tahulah dekat channel kita. So make sure korang pergi join channel kita. Channel dia, okay, Belle akan letak link Telegram kita, bukan setakat link, kita letak QR code. Senang letak QR code terus. Korang scan and make sure korang join kita orang punya Telegram, sebab any latest update mengenai sales makeup ke, bag ke, Linux ke, apa ke, I will update there. Okay, jangan risau, semuanya 100% authentic, money back guarantee. So tanpa melengah masa, saya akan tunjukkan. Tada, this is the kotak lah. Ni kotak dia daripada Charlotte Tilbury. Okay you guys, this one adalah DC punya collection. DC punya collection. And dia punya berat tu, tadi kita tak bagi tahu berat, this time I bagi tahu berat. Okay, so untuk berat dia adalah 13 gram. Okay, dia punya powder dia tu dalam 13 gram. So dia datangkan, last year pun sama juga, datangkan powder and blusher. This year pun sama juga, dia kekalkan powder, dia cuma tukar blusher je, iaitu rosewood tu lah. So ni dah, nampak tak? Oh my god, so cantik korang. Sangat-sangatlah cantik. Sangat-sangat cantik, ya Allah, ya Tuhanku. Hai. And dia punya apa yang menyebabkan menjadi kegilaan orang ramai tu adalah sebab packaging dia. Korang tengoklah packaging dia. Oh my god, memang sangat-sangat cantik. And Belle hari tu ada buat konten untuk yang apa tu, Charlotte Tilbury Soulmate ni. Nanti Belle akan letak dekat sini. Memang packaging dia memang sangat-sangat on top tau, sebab packaging dia memang buat feeling ala-ala Sailor Moon. Itu yang menyebabkan ramai sangat orang sangat suka dengan Soulmate palette ni. So diorang memang tak lepaskan peluang untuk mendapatkan limited edition daripada Charlotte Tilbury ni. Walaupun dah last year dah pernah keluar dah, but this year pun diorang grab lagi. Walaupun ada tambah lagi satu baru, iaitu rosewood kan. Okay, kalau korang nak tahu juga dia punya shade dia tu, okay, dia kan datang dengan warna pink dan juga rosewood kan. So yang ni kan memang tema-tema ala bridal tau. So kalau korang yang macam memang nak sesuai juga buat sebagai hantaran juga selain tu, sebab packaging ni memang cantik. Lepas tu kan memang makeup dia memang nampak fresh. Yang warna pink tu memang nampak fresh. Memang dia punya bedak tu memang very smooth. Okay, this is review daripada orang-orang lain yang I kumpulkan dalam satu tempat. Okay, lepas tu, okay, apa lagi menyebabkan orang suka adalah dia punya apa tu, rosewood ni lebih kepada mature elegant vibes. So kalau korang prefer yang warna pink tu more tu macam fresh look, and rosewood pula more tu macam mature vibe. So which one yang korang lagi suka lah. Tapi kalau I lah, to be honest, I will get both. Sebab dua-dua lah wak, dua-dua cantik wak. Kita tak boleh nak pilih mana satu, sebab dua-dua cantik sangat. Okay, you bayangkan packaging dia macam ni. Dia memang buatkan feeling, you know, kalau you are millennial, you will get it. This is like so Sailor Moon, back in time Sailor Moon punya vibe, tahu tak? Okay, so kalau korang nak, korang boleh grab dekat Shopee kita, sebab kita dah jual memang terlampau banyak sangat-sangat dah palette yang Soulmate ni. Okay, untuk this palette kan, I know this price you guys akan macam surprise, macam mahalnya, dekat kat Pura lagi murah. Tak, okay, sebenarnya harga yang kita orang jual memanglah harga dia RM339 dekat Shopee. Tetapi lepas korang claim all the vouchers, I can guarantee you dapat lagi murah daripada kat Pura. Sebab Shopee pun ada co-fund juga voucher untuk kita orang sekarang, RM30 off after minimum spend RM200. So make sure korang claim all the vouchers, korang akan dapat below daripada kat Pura. Lepas tu boleh installment lagi dengan SPay Later. Apa lagi korang nak kan? Best gila. And kalau you guys nak tahu kan, dekat Shopee kita dah jual untuk this palette sahaja, kita dah jual 21 palette. Itu tak termasuk lagi tahu dengan yang belum accept lagi, sebab Belle baru send dalam beberapa puluh, and diorang belum tekan confirm lagi. Once diorang tekan confirm, I think
it might be lah around like 60 to 70 palette. Okay, so kalau korang nak palette ni, ada lagi incoming stock, kita akan masukkan dekat Shopee kita. Once available, Bel akan bagi tahu dekat dalam channel Telegram kita. Alright, next, this one adalah yang baru sahaja release daripada Dior tau. Tada! So this one kan adalah Dior Limited Edition highlighter. Kod 003 Sunkiss. Yang ni kan Forever Glow Luminizer. This one adalah limited edition because you know what of the packaging. Packaging dia, kalau korang kan memang peminat Dior, korang tahu kan dia punya designer baru iaitu Jonathan tu, dia design, design ni memang ada dekat handbag diorang juga tau, handbag, dekat shoes diorang juga. So yang ni ada dekat diorang punya latest edition, iaitu diorang punya untuk makeup lah. As you guys can see, boleh nampak Ladybird kat situ. Lepas tu ada dia punya logo Christian Dior tu, and dia punya packaging dia tu, bunga-bunga ni semua adalah bunga-bunga 3D. Memang sangat-sangat cantik. Memang sangat-sangat cantik. And untuk yang berat dia ni pula, dia datang dengan berat dia sebanyak 6 gram. 6 gram sahaja berat dia. This one adalah kod 003 Sunkiss, and dan memang limited edition. Macam mana Bel berjaya dapatkan? Sebab masa tu dia keluar dekat Sephora sale 20%. Tiba-tiba Sephora release benda ni, and Bel berjaya dapatkan. Tak banyak lah, untuk setiap tu Bel dapat dalam 30 sahaja. Untuk setiap tu Bel dapat hanya 30 sahaja palette lah. So kalau korang nak, korang boleh grab. Sebab harga yang Bel jual cuma RM340. Itu sebelum voucher tau. Dan harga Bel jual adalah sama dengan dekat Malaysia. Masa dia release dekat Malaysia kan, dekat website Malaysia tu, kalau korang nak tahu kan, dia terus sold out. Memang macam tak ada harapan terus untuk korang dapatkan. Tapi dengan Bel, korang bayangkan, dah lah RM340, and I ada stock. Lepas tu you boleh dapat way murah daripada Malaysia. Guys, you memang kena sayang I, sebab memang sangat-sangat murah. I mean like, I can markup kot. Sebab kalau you guys nak tahu, dekat US orang markupkan kau this palette. But Bel memang sangat baik hati. I still jual RM340 before voucher. I make sure that macam everyone can afford to buy this palette tau. Memang sangat-sangat cantik highlighter ni. And I akan tunjuk dekat dalam dia. Dalam dia pula, kita buka dalam dia. Tada, dia punya dalam. Korang nampak dekat sini kan, dia ada tulis Dior, ada logo Dior kat situ ya. Memang sangat-sangatlah cantik logo ni. And one thing I like about this palette adalah shade ni dia bagi golden sunkiss glow tau. Macam memang sesuai lah kalau korang nak pergi vacation ke apa. And dia punya memang apa tu, dia punya tekstur dia tu halus, tak chunky, bukan macam chunky glitter macam tu. So kalau korang memang kena sunlight dekat tu, memang glow tu memang nampak sangat-sangat mahal. So kalau korang nak tahu juga, dia ni sesuai untuk warm skin tone dan juga tan skin. Memang sesuai. Kalau ada orang tanya sesuai ke untuk pakai daily wear, tak ada masalah, sesuai. And paling penting, dia Jeffree Star approved. Sebab kan, the reason why I like to buy this palette, sebab dia Jeffree Star approved. So bila dia Jeffree Star approved, lagilah ramai duk berebut beli palette ni. And I managed to get it. Akan ada lagi stock available. Kalau korang nak, korang kena join channel kita. Once dia release, Bel akan bagi tahu dekat channel kita. Kalau terlambat, memang tak dapat lah. Tada! Oh my god, I hate gila dia punya packaging kotak dia. Sebab packaging kotak dia memang berkilat sangat-sangat. Memang memantul-mantul kalau yang packaging YSL ni. So yang ni, you tahu tak kenapa orang sangat sayang, sangat suka beli dengan kita ni? Sebab Bel always dapatkan item-item yang rare, item-item yang sangat susah nak dapat. Tapi bukan item rare yang orang tak kejar, yang item memang orang semua dah tu gila-gila kan. So this one adalah YSL Couture Eye Palette. Yang ni datang dengan 9 shades of brown shadows, and setiap berat ni dia datang dengan 17.5 gram. 17.5 gram. This one eyeshadow palette ni daripada last year orang duk minta, Bel tolonglah bawa masuk, tolonglah bawa masuk. Masa tu dia hanya keluar dekat France sahaja. Once dia keluar dekat US, terus Bel grab. Tapi harga dia memang tak best lah, sebab harga dia kita tak dapat lepas voucher ke apa, tak ada, kita tak dapat discount. So yang ni memang harga dia memang quite pricey lah. So yang untuk yang nude palette untuk eyeshadow ni, packaging dia memang, kalau korang tengok dekat sini kan, ya Allah, packaging dia memang sama juga dengan face palette tadi. Memang sangat-sangat luxury level, memang sangat-sangat cantik. And I paling suka sebab dia punya dekat dalam ni, I tunjukkan Tada! Oh
Oh my god guys, see this. Memang sangat-sangat cantik. Sebab untuk dia punya eyeshadow palette dia tu memang sesuai untuk pakai everyday wear tau. Memang sangat-sangat cantik. I mean like macam dia punya glitter tu pun tak keterlaluan. Okay, dia bukan macam glittery over sangat. So memang sangat-sangat cantik and very pigmented. Okay, so lepas tu dia memang pigmented tapi but yet it still look classy on you. Sebab dia punya packaging dia tu, oh my god, I cannot. I love the packaging. YSL always give the luxurious vibe. So memang patut pun harga dia macam tu. But dengan kita orang, you akan afford untuk beli semua makeup limited edition ni. Sebab kita orang jual memang harga yang sangat-sangat affordable. This palette you guys boleh buat soft makeup, okay, glam look pun boleh juga. And yang paling best juga, okay, glitter dia tak overboard sangat. And dia nampak macam wet kalau korang bila pakai dekat mata. So this I zoomkan. Memang sangat-sangat cantik. So next palette, yang this one adalah last yang Belle akan review, iaitu daripada Dior juga. So this one adalah Dior Ever. So dia datang dengan dua shade, iaitu pink bronzer dan juga coral bronzer. So kalau coral bronzer tu sesuai untuk orang yang kulit dia warm tone, dan untuk yang pink bronzer sesuai untuk orang cool tone. Dia punya packaging memang sangat-sangat cantik. Bukan setakat packaging dia tau yang orang suka, dia punya dalam. I show you, okay. So this one adalah packaging dia. Sama juga dengan highlighter tu tadi. Kalau korang tengok, dia punya bunga memang bunga 3D, ada dengan ladybug dia tu, okay. Tapi untuk berat berbeza sikit. Yang this one berat dia 8 gram, yang tadi tu 6 gram kan untuk highlighter kan. Dan untuk dalam dia ni, dalam dia yang menyebabkan ramai, yang menjadi kegilaan orang ramai. I tunjukkan Wah, cantik gila. Cantiknya, astagfirullahalazim, cantik betul. So yang this one, ini palette ni, this one adalah pink bronzer. Cantik sangat-sangat kan pink bronzer ni. Pink bronzer ni yang paling ramai lah orang beli. Memang sangat-sangat cantik. So if you cool tone, you boleh ambil pink bronzer. Kalau you warm tone, you boleh ambil coral bronzer. So Belle akan tunjuk yang coral bronzer pula, okay. Pun sama juga, berat dia datang dengan 8 gram. Okay, packaging dia pun sama juga, tak ada beza dengan yang pink bronzer tu tadi. Alright, so kalau korang buka dekat dalam dia pula, ini dalam dia. Alright. Tada. So untuk kedua-dua palette ni, Belle jual dengan harga RM340. Sama juga dengan harga kat Malaysia. Okay, tapi macam Belle cakap tadi, harga Belle lagi memang crazy. Sebab Belle jual 340 tu adalah harga before voucher. So korang kena claim all the vouchers yang ada untuk mendapatkan penjimatan yang terbaik. And also korang juga boleh SPay later. Memang sangat-sangat best. And yang paling penting, jangan risau, 100% authentic or money back guarantee tau. Okay, kalau korang nak tahu, bronzer ni dia ada sekali dengan blush tau. And formula dia memang sangat-sangat smooth dan senang blend. So kalau korang nak tahu, dia macam bila korang apply tu, dia takkan nampak patchy dekat kulit korang. I think that is why Jeffree Star approve. Sebab yang ni memang Jeffree Star approve, yang dia punya bronzer dan juga highlighter dia. So kalau korang nak pilih, okay, 031 ni more tu macam beach vibe girl, okay. Dia macam coral, sebab dia coral bronze, more to warm tone. Manakala untuk pink bronze ni pula untuk macam princess vibe gitu, sebab dia pink. Dia bronze campur dengan pink blusher, okay. So memang sangat-sangat best. Sebab kita ada lagi stok, lagi sikit saja, tak banyak. And once habis, dia memang tak boleh restock lagi. Sebab ada orang tanya, Belle, boleh restock ke? All this limited edition item sayang, once habis. Memang dah tak boleh buat apa lagi dah. So itu sahaja untuk hari ini. Jadi kalau korang nak beli makeup yang rare atau yang pastinya 100% autentik, lagi murah daripada Malaysia, boleh beli dekat Kak Love Skin by Bella. Jangan risau, semuanya 100% autentik or money back guarantee. Sebab kita ada abang Bob yang memang dah duduk dekat US. I always tunjuk konten yang abang Bob pergi beli barang kita orang pick up, okay, shipkan barang kita orang sendiri daripada US ke Malaysia. So kalau korang nak, korang boleh check out sekarang, okay. Ada 3 tempat sahaja yang kami jual, iaitu dekat Shopee, shopee.com.my/loveskinbybella, ataupun korang boleh beli dekat TikTok kita, okay. TikTok shop kita iaitu Love Skin by Bella juga. Dan kita orang punya website loveskin.cc. Make sure kalau korang nak join kita orang punya Telegram channel tu, sebab I always update there, okay. Dekat sini QR code kita, okay. So make sure join, sebab Belle akan always update dekat situ, okay. Kita orang punya sale ke, kita orang punya macam lelong pun ada tau, barang-barang lelong, item-item kecil tu kan, ada juga Belle buat kat situ. So make sure korang join semua benda ni. And jangan lupa untuk subscribe this YouTube channel untuk support kita orang, okay, untuk support this small business lah. I'm so glad
glad actually this community is actually macam makin berkembang. Okay, our community makin berkembang and ramai dah makin kenal Love Skin by Bella untuk dapatkan makeup authentic ni semua. I'm so grateful sebab sekarang kita orang punya review pun dah 5,000 reviews, okay, dan still manage to achieve 5 stars rating dekat Shopee. So thank you so much guys. I'm gonna see you guys later in the next video. Bye bye.